Video. Aduh sedap. Hari yang from including all beverages for the safety use of the lavatory international and Nazaruddin bin Razali dan Ruzila binti Manaf. pegang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat sini saya bertanggungjawab ke atas ibadat haji dan najah, keselamatan haji dan najah, kesihatan haji dan najah. Kat sini haji dan najah kena ingat saya. Saya tak tahu nama saya, tak ingat. Ala yang kecil-kecil juga tu. Mentawih ramai kecil-kecil. Sebab saya selalu pesan kepada diri saya dan dengan Andalusia, Alhamdulillah. Dah bayar deposit orang 300, Alhamdulillah. Beli piyuh baru, Alhamdulillah. Berapa saya nak balik? Saya tak dapat dan apa yang saya cakapkan nanti mungkin pada hari ini sehinggalah hari balik, dan semuanya berdasarkan pengalaman. Keluar daripada hotel, suruh pakai nafas. Waktu ambil wuduk, jangan sebut nafas. Nabi nampak apa sekali kita lakukan? Nabi nampak ni Hajar Aminah. Katakanlah dah asal apa ala-ala solat di sama tanah haram 1000 kali kan. Ni tanah haram Madinah Al-Munawwarah ni Haji dan Najah yang Nabi kata salatun fi masjid hadza alfun, kecuali masjid haram. Termasuklah kawasan daripada pada tanah masuk tadi Baidul Air sebagainya. Itu nanti saya akan tulis. Yang kedua adalah ziarah tambahan sekitar Madinah ni saja 60 riyal. Itu sederhana. Boleh tunggu lah duduk. Ingat Andi dekat mana, dekat bawah dia kan? Ya juga. Kat sini kalau azan baru nak turun pun boleh, tak ada masalah. Kalau kat Mekah tak boleh buat macam ni. Jangan solat.
Okey. Kawasan tu. Show your face. Lama lagi. Oh, it's so cute. Untuk jemaah lelaki, okey, ni jemaah lelaki saja. Kerajaan Arab Saudi dia buka satu pintu. Ingat tak, nampak tak depan tandas 205 tu? Ada orang lelaki masuk ramai-ramai tu. Nampak tak? Okey, dia situ dia buat satu laluan depan makam Nabi, boleh terus lalu depan makam Nabi daripada pintu Babu Salam. Dia masuk situ, kemudian dia lencong masuk pintu nombor 1. Kemudian pintu tu laluan dia memang straight lalu depan makam Nabi untuk bagi salam. Jadi jemaah lelaki, peluang ni jangan sia-siakan. Kalau boleh free selalulah lalu depan ni masuk untuk ziarah Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana nak tahu makam Nabi? Banyak pintu dekat dalam tu. Okey, yang pertama makam Nabi ada satu tombol besar warna emas. Satu tombol besar warna emas. Dia nanti sebelah kiri kan kita lalu. Kemudiannya ada satu pintu dulu. Ada pintu tu ada satu bahagian tu kosong. Okey, depan lagi sikit ada satu tombol warna besar. Tombol besar warna emas. Dia lubang dia satu sahaja. Atas tu dia tulis Rasulullah. Itu adalah makam Nabi dalam tu. Depan sikit lagi ada tombol 2. Dia tulis Abu Bakar dan juga Umar.